Bayangkan satu ayat daripada guru boleh membuat murid bangkit atau boleh membuat murid terus jatuh. Satu ayat saja boleh menjadi semangat seumur hidup atau luka yang tidak pernah sembuh. Persoalannya, seberapa besar sebenarnya kuasa kata-kata seorang guru, kerana satu hakikat yang sangat mendalam dalam dunia pendidikan ialah ini, apa yang kita ucapkan hari ini boleh menjadi suara dalam hati murid sepanjang hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam kehidupan seorang guru, kita bercakap setiap hari. Memberi arahan, memberi teguran, memberi penjelasan, memberi motivasi. Kata-kata menjadi alat utama kita dalam mendidik. Namun, dalam kesibukan mengajar, kadang-kadang kita terlepas pandang satu perkara yang sangat penting, kesan kata-kata kita terhadap murid. Ada kalanya kita mengeluarkan kata-kata dalam keadaan penat, dalam keadaan marah, dalam keadaan tertekan, dan tanpa kita sedari, kata-kata tersebut memberi kesan yang mendalam kepada murid. Ayat seperti, kamu memang susah nak faham, kamu ni malas, kamu tak boleh harap, mungkin diucapkan secara spontan, mungkin tanpa niat untuk melukakan. Namun bagi murid, kata-kata ini boleh menjadi label yang mereka bawa dalam diri. Masalah sebenar bukan pada kata-kata semata-mata. Masalah sebenar ialah kesan jangka panjang kepada keyakinan murid. Apabila murid sering mendengar kata-kata negatif, mereka mula percaya bahawa mereka tidak mampu, mereka mula hilang keyakinan, mereka mula berhenti mencuba. Dalam jangka panjang, kata-kata ini boleh membentuk identiti mereka. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak menyedari bahawa setiap kata-kata kita mempunyai kuasa. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam pendidikan. Kata-kata guru adalah benih yang ditanam dalam jiwa murid. Satu, kata-kata membentuk keyakinan. Apabila guru berkata, kamu boleh, murid mula percaya. Apabila guru berkata, kamu tidak mampu, murid mula ragu. Kata-kata membentuk kepercayaan diri murid. Dua, kata-kata menjadi suara dalaman. Murid, apa yang kita ucapkan kepada murid hari ini akan menjadi suara dalam fikiran mereka. Sama ada suara yang memberi semangat atau suara yang menjatuhkan. Tiga, kata-kata membina atau meruntuhkan masa depan. Kata-kata bukan hanya memberi kesan jangka pendek. Ia membentuk sikap, ia membentuk usaha, ia membentuk masa depan. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang murid yang sering dianggap lemah. Ramai yang mengatakan dia tidak mampu. Namun suatu hari, seorang guru berkata kepadanya, saya percaya kamu boleh berjaya. Ayat itu sangat ringkas, tetapi memberi kesan yang sangat besar. Murid itu mula berubah, dia mula berusaha, dia mula percaya pada dirinya. Beberapa tahun kemudian dia berjaya dan dia tidak pernah lupa kata-kata guru tersebut. Kisah kedua. Seorang murid yang sering menerima kata-kata negatif. Dia sering diberitahu bahawa dia tidak pandai, dia tidak mampu. Lama-kelamaan dia mula percaya, dia berhenti mencuba, dia hilang semangat. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kemampuan, tetapi pada kata-kata yang mereka dengar. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, setiap hari kita mempunyai pilihan untuk berkata sesuatu yang membina atau sesuatu yang meruntuhkan. Kata-kata kita mungkin nampak kecil, tetapi kesannya sangat besar. Sebelum kita bercakap, tanyakan pada diri, adakah kata-kata ini akan membantu murid atau akan melukakan mereka? Gunakan kata-kata untuk memberi semangat. Gunakan kata-kata untuk membina keyakinan. Gunakan kata-kata untuk memberi harapan. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi semangat, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk menyokong guru agar terus menjadi pendidik anak bangsa yang hebat. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan guru yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai guru menggunakan kata-kata untuk membina masa depan. Ingatlah, jangan remehkan kuasa kata-kata guru kerana satu ayat yang kita ucapkan hari ini mungkin menjadi
titik perubahan dalam kehidupan seorang murid. Teruskan berjuang, wahai guru. Teruskan mendidik dengan kata-kata yang baik. Kerana anda bukan sekadar mengajar, anda sedang membentuk jiwa dan masa depan. Terima kasih cikgu semua. Semoga kita terus menjadi guru yang bukan sahaja hebat dalam ilmu, tetapi juga bijak dalam kata-kata dan penuh dengan kasih sayang.